definisi premis tanah, bangunan atau sebahagian daripada bangunan, kenderaan kapal atau kapal terbang, sebarang perpasangan di darat, dua pesisir dan terapung di atas air, sebarang kemah atau struktur bergerak. Contoh premis macam inilah, kita ada bangunan komersial, bangunan pejabat, bangunan komersial lah. Ini contoh premis kerja. Contoh apa adalah premis kerja. Dan satu lagi ni adalah contoh kilang. Kilang dan lighting aircon sama dengan kilang. Persekitaran tempat kerja, di mana yang pertama keadaan tempat kerja untuk penilaian pembukaan lantai terdedah. Biasanya kita akan buat penilaian berkenaan dengan pembukaan lantai terdedah, kebersihan dan kemasan housekeeping, pemodalan, kualiti udara, suhu, pencahayaan dan bunyi bising. Jadi kita sebuah penilaian untuk premis. Selanjutnya ekonomi kerja, kawalan bahan berbahaya, kawalan berbahaya. Dan selanjutnya berkenaan dengan premis yang selamat, Peruntukan Umum atau Keselamatan dan Pekerjaan 1994 di bawah Seksyen 15.1 berkenaan dengan kawalan perbankan, di mana bagi lantai menuju ruang kerja yang selamat, lantai tidak licin, tiada halangan atau pembukaan, disegala dengan baik mengikut kesesuaian kerja, saluran yang baik. Di bawah seksyen yang sama juga, kewajipan pembangunan bukan dalam pembukaan lantai ditutup atau dipakai, terdapat tanda jadi administrationnya kawalan pentadbiran, terdapat tanda dalam barang atau barang dan bukan dalam pembukaan lantai ditutup atau dipakai dengan kukuh serta sesuai. Kewajipan dari seksyen yang sama juga, kewajipan pendidikan ini, laluan yang tiada halangan, susunan barang teratur, semua laluan kerja yang selamat ditandakan dengan jelas yellow line dan tidak terhalang. Penyediaan ruang halaman tidak terhalang dan kemas bagi semua jentera dan juga pekerja. Ini ada tiga ni. Penyediaan lorong dengan tanda antara susunan barang, jika perlu penyusunan barang antara mesin-mesin dan barang lain. Jadi ini laluan tiada halangan. Ada tiga contoh laluan keselamatan, penyediaan ruang yang lapang, penyediaan lorong dengan tanda dan susun barang. Penyusunan laluan di dalam kilang berdasarkan bantuan belah lantai lah. Bila ada belah lantai ini ada laluan kenderaan, ada laluan pekerja, membuat penghasilan. Selanjutnya, bagi seksyen yang sama antara 15-21, kewajipan pemajikan, kebersihan dan kemasan kawasan kerja. Kita ada tiga dah sama tadi. Pertama, berkenaan dengan rumah dan bukan lantai ditutup, laluan tiada halangan, dan yang ketiga adalah kebersihan dan kemasan kawasan kerja, di mana penyediaan untuk sampah mencukupi, lantai dibersihkan sekurang-kurangnya seminggu sekali dengan membasuh, menyapu atau apa-apa cara sesuai. Jangan kita buat. Tempat ada betul-betul ada buat biasanya sekali lah, sekali-sekali. Okey, baguslah ada beberapa Tuhan. Penyediaan saluran yang mencukupi bagi mencegah kotoran dan pengeluaran bau yang tidak menyenangkan, penghapusan dan pencegahan pembiakan makhluk rosak, tikus, serangga dan hama. Ini cuba pastikan kalau pejabat-pejabat tuan ni ada kowe ke apa lagi sangkatan kowe ni? Naikit. Isu. Jadi pastikan tempat dia kan ada air keluar, ada dia punya tempat tabungan ke bawah. Pastikan benda tu dicuci. Saya pernah pergi audit, kita jumpa jadi penting. Selamatlah kereta. Jadi tuan-tuan kita tengok, pastikan ada buat pengujian rendah berkenaan
kemasan tempat kerja. Pantry itu ada satu, kalau kita buat offshore, dia akan jadi bonus point lah, dapat makan itu menggunakan pada makan offshore. Tahu offshore apa dalam aktiviti itu ada. Okey, keadaan tempat kerja, tempat bekas pembuangan sampah di tempat kerja secara berasingan ikut jadi sampah. Jadi pakai ni lah, apa ni, recycle, mungkin ada plastik, kertas, dan juga tape lah. Buat apa ni, pengasih berpasangan, jadi sebenarnya yang digunakan. Okey, selanjutnya bagi keadaan tempat kerja, harta yang sama 15/1 kewajipan majikan, di mana jadi bagi ditambah lagi juga guideline ergonomi risk assessment Aerospace 2017 mengandungi pengudaraan udara. Peruntukan untuk menyediakan udara yang mencukupi melalui kaedah mekanikal. Semua jadi atau keduanya dapat dalam keadaan baik. Maksudnya majikan perlu menyediakan sejumlah peruntukan dan juga untuk membuat perbaikan atau penambahbaikan bagi sistem udaraan, sistem udaraan jadi mekanikal ataupun semua jadi bagi mencapai ataupun keduanya sekali bagi menghasilkan output dia, menghasilkan udaraan yang sempurna sesuai. Selanjutnya kemudahan ganti udara yang mencukupi, iaitu bilangan ganti udara tiap-tiap jam. Ganti respiration lah. Kalau yang pejabat besar dia ada dia punya circulation, isu ini 10 kali bagi proses normal atau bersih, 20 kali bagi proses dan menghasilkan asap atau haba, 30 kali sebelumnya boleh membahayakan badan. Kemudahan yang mencukupi sama ada secara sendiri atau bantuan mereka. Dulu topik ni ada bersama dengan FMA, ada satu kelas untuk FMA, tapi dah dimasukkan. Jadi kita guna guideline bagaimana ni risk assessment 2017. Dia sebagai inilah bagi sebaruan. Peraturan ada dalam udara semula jadi. Macam inilah keadaannya. Sebab tu rumah dulu kan, bila kita masuk rumah dulu, orang-orang lama dulu, memang dia pengeluaran yang cukup banyak. Kita masuk dari sejuk apa semua, sebab dia buat dah sistem dia, udara masuk, udara keluar. Masuk melalui tempat yang dari bawah, dan udara panas bila dia masuk dalam dalam ruangan, udara panas keluar dari tempat atas lah. Sebab dia kandungan intensity ataupun tekanan udara panas dan udara sejuk berbeza. Jadi udara panas keluar ikut atas. Ini pun sama, udaraan mempunyai ruang udara masuk melalui proses dalam bangunan, circulation, dan udara panas akan keluar melalui satu lagi dia punya bateri ataupun dia punya tempat keluar. Semua jadilah. Okey. Kalau pergerakan udara panas dari menjadi apa kan? Ini seperti tadi lah. Udara masuk untuk sejuk kan daripada luar. Ada udara panas berproses dalam media panas dan dia akan keluar ikut atas circulation. Semua jadi. Jadi merupakan mekanikal pemasangan kipas ataupun merupakan penyelesaian paling efektif emission. Di mana jadi tempat yang keluar exhaust pengeluaran umum dan dubus ni tempat masuk, udara masuk. Ini tempat udara keluar. Okey. Dalam sekiranya ada bengkel melibatkan kimia dan sebagainya, perlu punya sistemnya dicadangkan, perlu menggunakan sistem exhaust pengeluaran setempat bagi kerja-kerja yang melibatkan pembebasan haba, debu, habuk dan ruang dunia lah. Dari tempat yang di sini iaitu haba, melibatkan haba dalam ruangan, debu, habuk dan ruang dunia. Cadangan pula menggunakan sistem exhaust pengeluaran
Jadi ia sebut masuk dalam mekanikal terima dan dia dibebaskan di tempat yang ditetapkan. Okey. Dalam sesi yang sama bagi suhu bagi suhu pula kewajipan panikan suatu tempat yang kondusif, suhu yang sesuai. Sekiranya terdapat sebuah proses dalam membebaskan haba, pendekatan yang sesuai perlu dilakukan untuk menggunakan kesan haba. Contohnya pengasingan. Bila merupakan hierarki pengasingan ni hierarki berapa? Ketiga. Ketiga, pendekatan yang sesuai perlu dilakukan untuk menggunakan kesan haba. Contohnya, baca balik ni. Contohnya pengasingan, pakaian yang sesuai dan lain-lain termasuk meninggikan pergerakan udara atau menyejukkan ruang kerja tersebut. Jadi suhu ni di kadar expose atau semua ni dia ada lagi satu protective by deflector mothership. Kalau macam ni dia tak ada terus haba tu kepada pergerakan pekerja lah. Di sini dia ada shield protected by deflector mothership. Sebenarnya hot industrial process pun gaya dan berdasarkan kira-kira yang bayu lah chemical dan sebagainya. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Tak ada Okey, ada apa yang digunakan untuk mengukur suhu? Untuk mengukur suhu apa yang digunakan? Termometer. Confuse kalau termometer ke manometer. Okey, selanjutnya payment heat trace. 3 ways to stay safe guna air yang banyak. Lihat secukupnya dan fine shade. Saya buat paper saya paper 4 show. Saya guna dari ni lah. Saya guna tajuk prevent heat trace bagi kerja-kerja penyarahan lampu jalan bersentuhan. Jadi yang salah satu argument heat stress. Satu lagi adalah berkenaan dengan hazard dan juga tu pergerakan kenderaan yang banyak dalam jalan raya. Cuma dekat sini apakah metode yang sesuai? Kalau contoh projek saya tu kenderaan lampu jalan pada setiap hari ni, apakah metode sesuai untuk kita nak buat hierarki kawalan hierarki untuk kerja tersebut, hazard tersebut? Mengenal pasti apa yang rosak. Itu bukan hazard terbakar, distress, apakah metode nak buat? Baiki metode kita kalau nak guna metode kita akan guna berkaitan hierarki tadi. Hierarki kontrol ada nama tadi. Okey, apa yang saya buat untuk penghapusan? Kalau nak hapus lampu jalan tak boleh lah. Okey, lepas tu buat yang kedua adalah gantian. Ganti lampu melibatkan kau yang besar. Kalau nak ganti lampu jalan tu meter tak ada kan? Lampu jalan mesti nak jalan dulu, tak ada meter. Okey, yang ketiga adalah pengasingan. Asing lampu pun tak boleh. Yang keempat kejutaan pun tak dapat. Seperti saya buat yang meter kelima kawalan pentadbiran, di mana untuk kerja-kerja yang heat stress ni ataupun heat stress lah hari ini kita buat penjadualan jadual balik. Kalau buat sehari kita buat ke malam ataupun petang ataupun awal pagi supaya tak kena pada individu tu heat stress. Tengah hari kita tak ada. Jadi aplikasi situlah apa yang dipakai aplikasi dia. Satu aplikasi kos lah. Sebab bila pekerja buat di luar waktu kerja, dia akan menggunakan kos overtime, kesenggaraan lintas penyebab kerja dan sebagainya. Kita jangan buat feedback. Itulah salah satu contoh haba dia. Okey, selanjutnya adalah pendedahan haba.
bagi bangunan yang dibina dengan metode yang mumpuni, antara haba yang tinggi atau yang terdedah kepada terik matahari hendaklah dilapis dengan bahan pelembab atau lain bahan pembalut haba. Maksudnya mana-mana struktur bangunan atau terkira rumah dan sebagainya yang direct dengan cahaya matahari atau haba yang perlulah dilapis atau membuat isolation dengan bahan pelembab, insulator dan lain-lain bahan pembalut haba yang lain. Mana-manalah isolation ataupun punya reflector dan sebagainya. Contoh senangnya dekat kereta kita, bila kita parking kereta kita, kita akan gunakan pembalut haba dekat cermin. Maksudnya bila direct haba dari cahaya matahari dan kereta kita yang reflector observation haba tu kepada dalam kereta itu akan membuat sebagai shade dia. Itu contoh dia lah untuk memudahkan haba. Yang simple pembinaan sedia merupakan cara efektif untuk mengurangkan suhu terlalu panas. Dia ni ada buat sedik. Kan sinilah sedik. Kadang-kadang metik yang terkini, bukan terkini lah. Ada yang basi yang kita tengok dekat kadang-kadang bakar. Bila kita masuk, sejuk dia. Apa dia buat? Dia gunakan engineering method. Pakai barang air, buat macam air hujan. Kan? Jadi, suasana kawah tu haba tak ada. Itu merupakan salah satu hierarki lah kejuruteraan. Kawasan kejuruteraan. Okey. Selanjutnya, denominator kita daripada ada haba. Daripada luar. Jadi kalau kita bakar rumah kita ni, orang nak masuk ke selama kan? Berapa rumah ni tak visional mungkin lah. Kalau luar tu nampak macam nilai estetika kan? Tapi kat Malaysia kalau kita buat gini, rumah sudah lama ditinggalkan. Okey, sama ni pokok-pokok ni sebagai pelindung haba lah, pelindung haba dari kepada bangunan pokok apa semua. Okey, hazard haba hazard haba ni sebab itulah bila kita tengok ni ada setengah-setengah dia akan gunakan konopi untuk mengurangkan haba exhaust ke dalam bangunan, konopi atau railing dan sebagainya. Luas untuk bagi direct daripada haba masuk, dia ada macam batu dalam. Yang paling simple adalah kata dah kata konopi dan sebagainya. Ini sebagai simple je, mengurangkan haba masuk ke dalam ruang kerja kita. Selanjutnya adalah pencahayaan. Pencahayaan pun sama juga. Tiada sesuatu di mereka bekerja di mana bangunan yang menimba pencahayaan sebanyak jadi kurang 10% daripada luar lantai. Kalau 10% ruang ini semua jadi apa keadaannya. Pengaturan untuk memastikan pengenalan dan pengenalan semuanya yang sepakat. Di setiap bahagian intensiti pencahayaan tidak berkurang dari 20%. Maksudnya dalam kalau kita ada dalam ruang toilet dia kurang nak lihat dan tidak pernah daripada 50 dia mana-mana tempat kerja sedang digunakan. Jadi kita sembahlah sampai 50 atau 300 ataupun berapa sebab yang kerja ni dia punya tempat dia lama. Okey. Dia beri kata lain buat. Okey, selanjutnya pencahayaan juga mengharapkan sebelumnya cahaya matahari dan sediakan warna terang untuk dinding dan siling. Kalau kita nak besarkan dinding kita pun, kita akan cat dinding kita memang terang, nak perluasan dan siling. Sebenarnya tujuannya adalah untuk mencerahkan ataupun bagi kita rumah kerja yang lebih sebelumnya lah. Macam ni contoh di pasal dia cat dengan color putih warna cerah. Bila kita tengok ada pencahayaan, jadi reflektor tu akan jadi nampak lebih luas dan lebih cerah. Pencahayaan semua jadi dengan pencahayaan buatan. Ini juga hanya biasa je.
Ini semua jadi ni. Dia buku-buku ni bilang setara rasanya kena setara ke bilang elektronik. Dia macam ni, dia ni dia betul-betul lah. Dia percayaannya je. Selama juga pasal air pasal air kenapa dalam pasal air tak ada jam? Boleh. Tak ada jam. Pasal? Satu pasal. Jadi nanti boleh dimasuk pasal air, tengok dia ada jam. Sebab bila kita masuk, kita tak sedar bahawa air keluar. Kalau kita tak ada jam. So kita beli banyak lah. Itu psikologi apa ni? Psikologi perniagaan. Okey, selanjutnya yang boleh sama juga peraturan keselamatan kesihatan kerjaan pada misi 2019. Okey. Akta ni memang terdapat di buku akta peraturan. Peraturan ni memang terdapat dalam buku akta KKP 514 ni. Antaranya peraturan keselamatan bagi pengguna bunyi bising 2019, di mana tahap bunyi bising tahap pendedahan masyarakat itu dalam 80 disiplin. 80 disiplin ni ada kita tengok macam dia punya table. Anak tu kita nak ukur apa ni untuk ukur bunyi. Kenapa harap kita nak ukur bunyi? Tak tahu. Tak pasti. Alat ukur bunyi kita pakai di sini kita. Jadi ada kecil itu macam mana. Kita akan dengar kalau kita tahu dalam ni. Kalau saya pakai ni dia akan keluar kereta. Sekarang pun dalam handphone kita pun dan Google Play ke ataupun Play Store ke ada software di sini kita. Saya itulah tapi tak kira sebenarnya. Ini ada di apa ni? Buat calculation. Okey, tiada pendedahan panas bising 85 desibel selama 4 jam. Okey, bila kita ukur tempat kerja kita ada tahap penerimaan bunyi dengan 85 desibel selama 8 jam. Jadi kena ada rawatan. Rawatan hierarki rawatan pun sama juga. Kita akan tengok balik daripada hierarki kontrol tadi. Ustaz dengan penghapusan, pengasing dan sebagainya. Kita start betul-betul. Okey, yang selanjutnya yang ketiga adalah tiada pendedahan bunyi melebihi 119 desibel. Yang tiada pendedahan melebihi 140 desibel paras tekanan bunyi puncak. Sekali mampir dia 140 tak boleh dengar. Satunya mendengar kita. Gunakan pemisah untuk menghasilkan habur, bunyi bising, habur dan sumber kimia daripada kawasan kerja. Ini digunakan penghasilkan. Sebab itu penghasilkan dalam hierarki yang ketiga. Penghasilkan yang ketiga. Ketiga itu kedua. Penghasilkan. Jadi hierarki kedua digunakan pemisah. Pemisahnya isolator lah. Kat sini dia ada buang apa ni isolator. Kalau kita pasang sekarang ni teknologi pun dah buat. Dia pakai soundproof genset. Maknanya sebelum ni kalau kita genset bila tak ada soundproof kita akan dengar bunyi bising genset. Tapi sekarang dia ada soundproof soundproof. Jadi bukan bunyi tapi dia boleh mengawal bunyi tersebut lah. Okey, penghasilkan sumber pencemaran udara penghasilkan ini kita boleh guna penyumburan premis di luar ruang kerja untuk bagi pelajaran kerja lah. Okey, kemudian kebajikan kerja yang lain nanti kita tengok bateri situ tu dalam pejabat dalam tempat kerja kalau ada bajikan menyediakan tempat bateri merupakan salah satu elemen lah masyarakat dan juga kemudian kebajikan kepada pembeli. Dan ada juga kriteria bagi majikan yang menjadikan tertib penyimpanan. Ini merupakan salah satu elemen dalam safety. Okey, cara kedua CM.
CDM ni, siapa tahu masuk CDM? Cash deposit. Ya? Cash deposit fishing. Kalau istilah ni apa? Fee lah. Okey, yang ni CDM Construction Design and Management yang bagi SFP. Tak apa, lagi lain. Bilik persalinan kemudahan berehat, menyediakan kemudahan mengintar pakaian termasuk pakaian tercemar, lokal lah. Bilik persalinan mendarat dan berhasilkan untuk mengintar. Sekiranya terdapat tempat kerja mempunyai 15 pekerja wanita dan lebih, tempat rehat dan kantin eksklusif disediakan. Beserta dengan itu, tempat khas dengan skrin yang akan dirancangkan. Jadi dia punya intipati bagi 15 pekerja wanita atau lebih. Tandas, orang kata tandas ni biasa ada tak ada efek tak besar pun. Sebenarnya dalam konteks FG ni, tandas ni adalah merupakan salah satu elemen dalam kebajikan. Kebajikan menyediakan tempat tandas katakan disediakan berulang dan sebelum di Senggara dan sebagainya. Ini tandas. Selalu dia bagi kedudukan untuk projek ni. Kita pun dah di akhir-akhir kita speed dah 34 page lah. Jadi yang ke-13 ni adalah kedudukan. Apa kita cerita ni semua mesti ada melibatkan kedudukan ataupun kedudukan. Bagi session 15 dalam kurungan 2 kurungan E, session 15 kurungan 2 kurungan E menyatakan kedudukan akan menyediakan Session 24 dalam kurungan 1 kurungan C menyatakan pekerja perlu memakai atau menggunakan pada sepanjang masa apa-apa kegagapan atau pakaian perlindungan PPE lah, alat perlindungan diri atau persalinan pakaian, air minuman yang selamat, kemudian mencuci, peti pertolongan cemas, bilik pertolongan cemas untuk tempat kerja yang mempunyai 150 orang dan ke atas, yang mewujudkan bilik pertolongan cemas. Okey, bagi session 15 dalam kurungan 2 kurungan F, peti pertolongan cemas disediakan di setiap tempat kerja dan perkara berikut harus dipastikan kandungan mengikut jadual yang seterusnya. Tanda jelas dengan latar merah dan putih. Orang yang bertanggungjawab menjalankan tanggungjawab sekiranya lebih daripada 20 pekerja. Orang itu mesti dilatih sebagai pembantu pertama. Siapa ni orang ni? First aider. First aider kalau lebih 20 orang, jika kena atas orang untuk menjalani pegawai lah ataupun kaki tangan dia, mendapatkan first aider yang betul ya. Kalau lebih 20 orang. Sekiranya 150 atau lebih lagi kerja, bilik pertolongan cemas perlu disediakan. Kalau company besar 150 atau lebih kerja, bilik pertolongan cemas perlu disediakan. Okey. Saya tak pasti lah swasta. Kalau swasta dalam peti pertolongan cemas, apa yang perlu ada? Apa kebutuhan? Kenapa dia? Wah, okey. Sebab apa merupakan apa? Supaya saya semalam dikatakan. Saya semalam beri. Kenapa tak ada? Dos. Sebenarnya kita ni bukan doktor. Ayat dia, kita ni bukan doktor. Pekerja kita pun bukan doktor. Jadi kita tak ada kepakaran untuk justify ubah pakar tu. Ya, doktor yang boleh bagi trafik kepada kepada pesakit doktor presiden dan itulah. Okey. Selanjutnya bagi sesi yang sama juga, peraturan dalam bantuan awal bersedia untuk keadaan kecemasan, membarukan apabila dia
kali steering, kembali ke kanan, kembali 6 kali gerak.